first kita boleh buka semula aplikasi Jog Tepi kita. Okay, buka balik aplikasi Jog Tepi. So saya rasa anda semua dah login kan. Okay, bila dah log masuk, so ini adalah homepage kita. Alright, so homepage kita ni memang ala-ala macam Discord. So dalam ni actually semua community yang anda dah join. Okay, currently macam saya ada banyak lah community yang saya dah join. Tapi untuk anda, kebanyakannya akan ada Jog Tepi ni saja. Alright, so untuk Jog Tepi ni nampak tak bawah ni reward, content rewards. So content rewards ni pula adalah untuk siapa yang video editing, siapa yang content creator. So anda boleh submit dekat sini lah, submit. So macam campaign saya sekarang ni dah dapat lebih kurang 9,000 view. Okay, so ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita ada lucky draw. So lucky draw ni setiap hari tuan-tuan puan. So you all boleh tekan spin now ni, setiap hari boleh dapat 1 kali spin. Okay,